Yang kasih lagi dihormati Tuan Pengurusi Saf-saf Pimpinan Surau, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan selamanya lah mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kurnianya lah petang ni dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada hari kiamat. Maknanya pada hari kiamat ni makna hari manusia berhimpun di padang mahsyar setelah dibangkitkan. Daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah bayi yang baru lahir ketika mana berlaku kiamat. Seluruh manusia ni dihimpunkan di padang mahsyar. Lalu kata Allah SWT, taral ladzina kazzabu 'ala Allah. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kira atas dunia ni, hidup dia ni kira lawan Allah. Suruh semayang, tak mengaji, tidak puasa, tidak zakat, tidak sedekah, tidak apa pun tak. Dia kira hidup dia cara dia. Ikut nafsu semata-mata. Apa saja perintah Allah SWT dia langgar. Malah ada yang lebih malang lagi, tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Allah SWT, orang-orang macam ni, wujuhum muswaddah. Wajah mereka berwarna hitam. Kenapa Allah SWT hitamkan wajah mereka? Sebab muka warna hitam. Muka kita ni, sebab atas dunia ni kita jaga elok. Sebab muka ni lambang kemegahan kita. Lambang kehormatan kita jaga. Pasal kita pun kalau jumpa orang, jangan tengok kaki dulu, mesti tengok muka dulu. Sebab tu muka ni kita jaga. Kan? Kadang-kadang muka berlubang tu sanggup lah pergi buat facial habis 1000 lebih, tak apa. Orang lelaki ni kurang sikit. Yang perempuan sanggup buat facial 1000 lebih. Buat kalau muka berkerak, hitam, berdana tu sanggup makan macam-macam produk. Kadang-kadang injek vitamin C, telan kolagen macam-macam. Produk ni tak saya cakap lah. Kalau tidak takkan ada kup putih barulah putih. Kan? Sanggup. Tapi kalau lawan Allah SWT, kau putih macam mana pun kat dunia ni, balik jumpa Allah SWT, muka jadi hitam. Walaupun kat dunia muka putih macam Michael Jackson kali pun. Oh, tak dihitam. Ini penanda. Makna Allah SWT nak hina bakal ahli neraka. Jadi kalau kita tengok orang kat padang mahsyar besok muka dia hitam, maknanya dia bakal ahli neraka. Benar ya? Tapi dekat akhirat lah, dekat dunia jangan hukum lagi, nyanyi kat orang. Baik. Dan kata Allah SWT, Alaysa fi jahannam maswalil mutakabbirin. Dan bukankah neraka jahanam ni tempat kembalinya orang-orang yang sombong? Bermakna orang sombong ni tak ada tempat lain dah. Tempat dia neraka Allah SWT, neraka jahanam. Sebab sifat sombong ni tak patut ada kepada seorang manusia ataupun hamba kepada Allah SWT. Yang mengaku hamba ni tidak boleh ada sifat sombong. Takabir, membesarkan diri ini sepatutnya bukan sifat manusia. Dia sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni jangan sombong. Tuan-tuan. Jadi sombong ni tuan-tuan satu perangai yang huduh. Ni tuan-tuan, sombong ni pun bukan tubuh kaya, miskin pun ada sombong. Dalam muka tu datang surau jarang-jarang, sesekali datang surau tu pun muka berpetak, tak tahu nak senyum. Dia masuk semayang tu kan, imam pun kata, istau, waqtadilu. Luruskan saf, rapat-rapatkan saf. Terpijak kaki dia, terpijak. Dia tengok orang macam nak makan. Pada datang naik motor buruk ni bukan orang sini, ni bukan tempat lain. Datang tu naik motor buruk ni, punya sombong lah, ya Allah.
dan sombong-sombong ni tuan-tuan. Cukup dengan sekadar kita tidak sembahyang, dikira sombong. Kerana apa? Kita tidak meletak dahi kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kira sombong. Sebab tu Allah SWT ni benci. Kata Nabi SAW, Allah SWT ni benci kepada orang kaya yang sombong. Tapi Allah SWT lebih benci orang miskin yang sombong. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu sebab-sebab mereka dimasuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Tidak aku ciptakan neraka ni kecuali dipenuhkan dengan jin dan manusia. Katsiran ni makna tuan-tuan dipenuhkan, ramai, banyak. Dipenuhkan dengan jin. Allah SWT kata aku memang saja cipta neraka ni untuk aku sumbat, bagi penuh jin dan manusia. Kenapa disebut jin dulu? Kerana jin yang diciptakan dulu. Dan jin ni tuan-tuan, macam kita kan, ada yang kafir, ada yang beriman. Syaitan, iblis adalah daripada kalangan jin. Dan ramainya manusia ni tuan-tuan, masuk neraka Allah SWT ni, seperti mana yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam satu hadis sahih Imam Bukhari. Imam Bukhari. Tanya Nabi Adam AS pada Allah SWT, ya Allah, berapa ramai orang yang masuk syurga, yang masuk neraka? Kata Allah SWT, daripada 1999 masuk neraka, hanya seorang saja yang akan masuk syurga Allah SWT. Inilah yang kata ramai manusia ni akan memenuhi neraka Allah SWT. Jadi kenapa mereka masuk neraka? Dalam ayat ni ada 3 sebab. Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ni mempunyai hati tapi tidak menggunakan. Qulub dalam ayat ni kata ulama tafsir adalah akal. Dia ada akal, ada, tapi tidak menggunakannya. Dia guna ni untuk dunia semata-mata, tidak guna untuk akhirat. Dia guna ni akal ni bila mana? Bila nak minta darah, nak kahwin, nak cari duit, nak hidup, yang itu dia pandai. Dia guna akal dia habis-habis. Nak cari pangkat, nak cari kedudukan, yang itu dia pandai. Kalau bab akhirat ni, kepala otak dia tu tak bercala langsung. Color metalik tak berubah, tak pudar pun. Tak usik langsung kepala otak dia bab akhirat. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka ni ada mata, tapi mereka tidak melihat dengannya. Mata ada. Tapi dia tidak tengok ciptaan alam semula jadi yang Allah SWT cipta ni, lalu dikaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tengok langsung ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, tak tengok. Yang dia tengok, mata dia ni guna semata-mata untuk nafsu saja. Yang dia tengok ni perempuan, rumah, kereta, motor, duit, yang itu dia tengok. Pakaian, beg tangan, yang itu dia tengok. Mata dia tak tengok benda-benda lain, melainkan tengok benda-benda yang hanyalah berkait dengan nafsu semata-mata. Dan yang ketiga, kata Allah SWT, walahum azanul la yasma'una biha. Mereka ni ada telinga, tapi tidak mendengar dengan ni. Telinga ada. Tapi dia tak dengar ayat-ayat. Dia tak dengar ayat-ayat Al-Quran. Dia tak dengar hadis Nabi SAW, pesanan ulama, dia tak dengar. Yang dia dengar ni apa? Benda-benda mengupat, keji, tipu, bohong, fitnah. Bab mengata orang ni, telinga dia cukup cekap bab dengar ni. Tuan-tuan, bab mengata orang ni tuan-tuan, kalau kata benda baik, memang tak sedap kata orang. Contohlah, kita kata kau kenal pengurusi surau At-Takarrub. Oh, dia tu baik orang dia. Semayang tak tinggal, sedekah ni pantang minta, bagi aja. Punya baik manusia, gengan tangan. Tuan-tuan, sedap ke kalau sembang macam tu? Tak sedap. Dia nak sedap macam ni. Aku dengar pengurusi surau menikah seorang lagi. Tapi jangan aminkan tuan-tuan. Ni contoh. Nyanyi. Allahu Akbar. Yang itu kadang kalau cerita cukup sedap, dia pun menyampuk. Iya tu panjang.
Dia guna telinga dia ni untuk dengar benda yang bukan-bukan. Artis kahwin, artis cerai, yang itu dia sibuk. Artis ni kalau kahwin ke cerai ke seposen tak ada untung pada dia. Tapi dia punya sibuklah hidup dia ambil tahu ni lah, ya Allah. Kan? Jadi manusia macam ni yang kata Allah SWT ada akal tak guna, ada mata tak melihat dengannya, ada telinga tidak mendengar dengannya. Kata Allah SWT, ulaika kal an'am, mereka ni seperti mana binatang ternakan. Al-an'am ni binatang ternakan. Kenapa Allah SWT nisbahkan seperti binatang ternakan? Sebab binatang ternakan ni biasanya slow, biasanya tak berbahaya, biasanya dia lambat, dia tak kisah, dia tak peduli. Kan binatang ternakan biasa orang ternak apa? Lembu, kan? Kebau, kambing, ayam, kan? Arab bela unta. Jarang kita dengar orang bela harimau kumbang. Kan? Dengar kata ketua blok bela ular tudung sela. Tak ada. Orang tak bela benda-benda macam tu. Kan binatang ternakan ni tuan-tuan tengok, dia kira apa? Dia nak makan dah. Dia dah makan dan dia kenyang, okey. Dia kira nak makan, dia kira nak berjimak. Dia kalau berjimak ni kadang tengah-tengah jalan pun dia tak peduli. Lori ke, motor ke, tak peduli, dia stop. Tak percaya tu, cuba tengok. Raup Sungai Koyan. Siapa biasa balik Kelantan dia tahulah. Belah-belah pantai timur. Jalan Pocong. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Dia tak peduli mah. Ni yang Allah SWT kata seperti mana binatang ternakan. Dia tak peduli, dia kira nak makan, dia kira nak berjimak. Itu je. Kawan dia kena sembelih pun dia kata mampulah kau, bukan aku. Malah kata Allah SWT, balhum adal, lebih teruk daripada binatang ternakan. Malah lebih teruk daripada tu. Sebab apa Allah SWT kata teruk? Sebab manusia ni Allah SWT beri akal. Akal inilah yang membezakan antara kita dengan binatang. Sebab setakat otak kera pun ada. Jadi dengan akal ni, kita boleh beza benda baik, benda buruk, benda busuk, benda wangi. Kita tak makan bangkai, tuan-tuan. Kita tak makan benda basi, benda busuk, najis tak makan. Tuan-tuan kata najis tu dalam pinggan, duduk depan kita, kita makan, depan kita najis, kita tak lalu nak makan. Sebab akal beritahu. Tapi ada akal ni tuan-tuan, manusia ni kadang-kadang dia lebih teruk daripada binatang. Sebab apa? Kalau binatang dia makan, dia habis kenyang, dia berhenti makan. Manusia makan, habis makan kenyang, bungkus pula. La ilaha illallah. Ni pun bukan orang sini, ni orang tempat lain. Allahu Akbar. Orang bawa makanan ni untuk orang surau, bukan suruh bawa balik. Dah habis sekarang, tengok-tengok dah banyak lebih, tanya nak surau, boleh tak kalau saya bungkus tak bawa balik? Tak apalah. Ini belum makan, bungkus dah. Nampak tuan-tuan? Allah yang kata manusia ni tamak. Tuan-tuan, saya baru ni tazkirah di satu masjid di Ceras. Pesan dah. Saya kata moreh ni tinggal, jangan bubuh dulu. Sebab moreh ni khusus untuk geng 20. Dia bubuh juga awal, geng 08 sebat tuan-tuan. Lauk pun tak tinggal. Nasib baik tray tu tulis nama masjid, kalau tidak tray pun dia remat. Ni yang kata manusia ni tamak haloba. Kita bagi bantuan beras, pergi tengok rumah dia. Beras dah macam kedai Aceh punya stok tinggi ni. Allahu Akbar. Tu yang kata manusia. Dah makan dah, rembat buat balik lagi. Ada duit, ada, cari lagi duit haram. Ada bini dah, ada. Bini tu kat rumah, sama kat luar, semua ada, sama. Apa yang ada pada bini dia, ada pada perempuan luar. Tak, sondol juga perempuan luar. Ni yang kata balhum adal. Lalu Allah SWT cerita kepada kita bagaimana keadaan ahli neraka ni dalam surah Fatir ayat 37. Kata Allah SWT, wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka menjerit daripada dalamnya. Fiha maksud dia daripada dalam neraka. Tuan-tuan, yastarikhu dalam ayat ni kata ulama tafsir, dia jerit ni jerit sekuat hati. Kalau menangis sekuat-kuat hati. Kan? Macam kita ada anak kecil kadang-kadang tengah malam dia menangis tu, menjerit, menangis. Sebab apa? Kadang lapar, perut kembung, kadang dah berak tak selesok.
Kan? Tuan-tuan, masa ni lah tuan-tuan nak tengok titik paling sabar seorang bapa. Dia tak bangun tuan-tuan, dia tidur ni lah, tidur tak bangun. Bini lah yang bangun. Bini lah buat susu, betul pampers anak tu lah. Laki ni, anak tu menjerit sebelah dia. Sabar, dia tidur. Allahu Akbar. Tuan-tuan, makna jerit. Tuan-tuan, jerit sekuat hati, menangis sekuat hati. Sebab apa tuan-tuan? Tak tahan azab. Ni yang kata neraka ni tuan-tuan, azab jangan main-main. Saya baru ni tuan-tuan, saya tengok dokumentari di Netflix. Ustaz ada Netflix. Lah, habis kau ingat aku malaikat. Saya dekat Netflix, saya suka tengok dokumentari. Baru ni saya tengok dokumentari bagaimana sebuah pulau di New Zealand, Pulau Wakari, dia meletus ketika mana ada orang dalam pulau tu. Dia buat pulau tu sebagai tempat untuk pelancongan. Tapi dia salah baca, tiba-tiba meletus. Ada 47 orang atas pulau tu. Tuan-tuan, dan dia meletus, dia tidak mengeluarkan lahar ataupun lava. Hanya debu saja, debu. Tuan-tuan, debu tu sepanas 200 darjah Celsius. Tuan-tuan, dia orang yang kena ni bukan lama, 6 minit sahaja. Ni, kulit-kulit ni luruh. Kulit-kulit ni luruh. Penyelamat datang, tarik tangan nak letak, tarik dalam bot. Bila lepas tangan melekat kulit-kulit ni. 22 orang mati, seorang rakyat Malaysia juga mati. Bulan Disember 2019. Tuan-tuan, itu baru debu. Belum lagi nak dibandingkan dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan. Neraka Allah Taala ni kata Nabi SAW, api dia 70 kali ganda panas api dunia. Yang kena ni debu tuan-tuan. Pun tengok tuan-tuan, gugur daging-daging. Allahu Akbar. Sebab tu saya kata sakit. Azab neraka ni jangan dibuat main-main. Lalu mereka menjerit sebab tak tahan dengan sakit. Lalu mereka berkata, Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami. Ya Allah, keluarkan kami. Mereka nak minta keluar, nak pergi ke mana? Nak balik ke dunia. Sebab mereka nampak, mereka ingat dunia ni ada lagi. Dia nampaklah rumah teres, dia nampak surau, dia nampak parking, dia nampak maiden, dia nampak macam-macam lah. Dia perasan, dia ingat dunia ni ada lagi. Lalu dia minta nak balik kepada Allah SWT, nak keluar daripada neraka, balik ke dunia. Buat apa? Mereka kata, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami nak beramal, ya Allah. Balikkan kami ke dunia. Kami nak beramal soleh. Dan kami tak buat dah amalan macam dulu. Malah lebih daripada apa yang kami patut buat. Balikkan kami, ya Allah. Balik ke dunia. Kami nak beramal. Kami tak buat benda lain dah. Kira kami nak semayang, nak zakat, nak puasa, nak sedekah, nak mengaji, nak iktikaf. Kami tak buat dah benda lain, ya Allah. Bawa teksi pun tidak. Marah pula orang bawa teksi. Ni contoh-contoh. Ya, bawa Grab pun tidak. Niaga pun tidak. Pergi kebun pun tidak. Apa pun tak. Kami kira balik nak semayang, nak puasa. Itu je kami nak buat, nak beramal. Orang semayang subuh 2 rakaat, kami semayang 4 rakaat. Nak tunjuk ke Allah SWT, kira betul-betul lah nak beramal. Lalu kata Allah SWT, awalam nu'ammirkum may tazakkaru fihi man tazakkara. Bukankah kami telah panjangkan umur kamu supaya kamu berfikir bagi mereka yang mampu berfikir, yang boleh berfikir, yang mahu berfikir. Allah SWT kata, aku bagi kau hidup dulu atas dunia 70 tahun, 80 tahun, apa kau buat? Kau tak boleh fikir langsung. Kau tak tengok orang keluar masuk surau tu, keluar masjid tu. Kau tak tengok orang mengaji, orang baca Quran, orang semayang, kau tak nampak kepala otak kau. Kau tak tengok orang mati ke bumi macam biasa, takkan kau tak boleh fikir langsung. Orang lain semua dapat 24 jam. Tu ahli syurga tu dapat 24 jam, bukan dapat 28 jam. Engkau ahli neraka pun dapat 24 jam, bukan 20 jam. Tapi kenapa orang lain boleh pergi surau, boleh semayang, boleh zakat, boleh zikir, boleh sedekah, boleh bangun malam, engkau tak boleh buat, nampak muka engkau kat surau bulan Ramadan. Ni pun contoh. Allah tanya besok. Nak lari mana kita tuan-tuan? Nak jawab apa? Nak bagi apa alasan? Orang lain semua dapat 24 jam, kau pun dapat 24 jam. Allahu Akbar.
Lalu kata Allah SWT, waja'akumun nazir, dan bukankah telah aku datangkan kepada kamu pemberi peringatan. Dulu bukankah aku dah datangkan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihissalam, beri peringatan bahawa kalau kau tak beriman, besok kau akan dibakar dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak sempat jumpa Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihissalam. Dulu rumah kau, dulu kat surau, bukankah aku dah datangkan ustaz-ustaz, tok-tok guru, alim ulama, cerita pasal neraka, azab kubur, azab sakaratul maut dan sebagainya. Bukankah dah ada bagi peringatan kepada kamu? Lalu kata Allah SWT, fazuku, dah pergi berambus, rasakan azab yang telah aku sediakan, fama lizzalimin min nazir. Dan ternyata hari ini tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Hari ini tak ada. Hari ini jangan harap ada orang nak tolong kau. Dulu atas dunia tak apa, sombong, eksen, mentang ada kuasa, dan ada kedudukan, ada pengaruh, ramai pengikut. Tuan-tuan, kan, jenis ni pengikut punya taat ni tuan. Kalau jumpa dia salam, cium tangan sampai siku tu. Oh, kan? Baru berdaham. Saya sokong Datuk Seri. Oh, baru berdaham, belum cakap lagi. Dah sokong dah. Buat salah pun betul. Buat salah pun tuan-tuan tak kena hukum pasal banyak kabel. Kabel bukan kecil-kecil ni, kabel SPRM. Ni pun contoh. Boleh lepas, tapi hari ni tak. Hari ni Maliki Yaumiddin. Hari ni hari aku nak balas. Jadi tidak ada sebarang penolong kepada golongan yang orang-orang yang zalim. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu puak-puak neraka ni tuan-tuan tidak putus asa untuk mereka minta keluar daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah SWT jawab, bagi tahu dalam surah Al-Mu'minun ayat 105. Bagi tahu pada puak-puak neraka ni, alam takun ayati tutla alaikum. Bukankah dulu sudah dibacakan ayat-ayat Quran terhadap kamu? Tutla ni makna dibacakan. Tuan-tuan, kenapa disebut dibacakan? Sebab kalau nak suruh puak-puak ni baca, mampu dia tak baca. Sebab tu dibacakan. Dulu kau hidup atas dunia dulu, tak ada ke ayat-ayat Quran melintas kat telinga kau? Dulu surau rumah kau tu tak ada ke orang mengaji? TV rumah kau tu beratus channel tu, takkan tak ada satu channel agama, ayat-ayat Quran lalu kat TV kau tu. Ni handphone kau tu, kau tengok reel Facebook, kau tengok Instagram, kau tengok kau tengok TikTok, takkan satu pun ayat Quran tak melintas masa kau tengok. Tak ada ke? Tu kereta kau tu, sekarang kereta semua ada TV tuan-tuan. Canggih. Saya tu hari apa tu hari? Kancil potong saya, TV dia bapak besar. Lagi besar daripada steering. Dalam kereta kau tu takkanlah tak ada channel YouTube. Kau tak buka langsung babak agama ni. Allah tanya. Lalu Allah jawab balik, fakuntum biha tukazibun. Ada, bukan tak ada. Tapi engkau yang dusta kan. Engkau je tak nak dengar. Bukan tak ada, ada. Channel kat TV tu ada. Dia dengar bila? Ni nak masuk, ni Ramadan ni dia dengar. Pasal nak dengar azan, buka. Tengok TV je lah. Nak tunggu azan maghrib. Yang tu dia dengar. Orang pun azan, dia pun start minta darah. Tengah-tengah azan tu tukar tuan. Lepas tu reunion. Tak dan doa lagi. Tukar dah. Tuan-tuan. Tak dan. Tamu dusta kan. Tazkirah tak mau dengar. Tuan-tuan. Kadang-kadang saya bila tazkirah dapat kalau lepas witir. Tazkirah lepas witir, kita nak masuk tu, kita duduk belakang, kita nak masuk tu berebut dengan yang nak keluar. La ilaha illallah. Tuan-tuan, bukan nak suruh datang dengan kuliah. Dia dalam masjid, dalam surah dah. Tengok ustaz naik berambus. Allahu Akbar. Punya tak mau dengarnya tazkirah dia orang ni, puak-puak ni. Kesudahnya jahil sampai ketua, tuan-tuan. Sian tengok. Tak nak dengar tazkirah ni, semua tak mau dengar. Dia kata ni semua mengarut. Dia kata mengarut dah, surau-surau mengada-ngada jemput tazkirah. Orang nak semayang sibuk tazkirah.
nak tazkirah, nak kuliah ni waktu lain. Bulan Ramadan ni orang nak semayang tarawih. Kau tengok TV je lah tu malam ada live pasal semayang tarawih di Mekah. Kau tengok imam Masjidil Haram tu jadi imam. 8 rakaat dia stop, naik seorang ulama bagi tazkirah. Ada? Tak ada. Ni surau je memang ada. Dia sebut macam tu. Memanglah tak ada bangang oi. Arab ni dia baca Quran tu tazkirah pada dia. Sebab dia faham word by word. Dia tak perlu bertafsir dah. Benar tak? Saya duduk Mekah kemarin. Pak Imam ni bila baca ayat-ayat berkaitan dengan neraka. Sebab tuan-tuan, nak habis satu ayat pun payah. Dengan menangis, dengan takut, dengan sebab. Makmum pun tuan-tuan, duduk belakang ni dia faham. Menangis tuan-tuan, bila dengar ayat-ayat azab ni. Kita Melayu tak faham, bayang sebelah tengok. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kamu yang dustakan, kamu yang sengaja tak mau dengar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita tengok hari Jumaat ni kira paksa dengar khutbah kan. Khutbah tu tazkirah. Hari yang paksa dengar tu pun orang tak dengar, orang main handphone. Macam lalu, tuan-tuan, mereka berkata, qalu Rabbana ghalabat alaina shikwatuna. Dia kata, ya Allah, betul lah ya Allah. Kami dulu memanglah kami tak dengar. Sebab nafsu menguasai kami. Dia kata kami ni dulu ya Allah sebab kami lari. Kami tak mau dengar. Ni pasal nafsu. Nafsu kontrol kami. Wa kunna qaumadh dhalin. Disebabkan nafsu ni lah kami termasuk dalam golongan yang sesat. Nafsu ni lah ya Allah. Sebab itulah kami tak mau dengar. Kami tak mau duduk surau. Tak mau duduk masjid. Sebab nafsu. Kalau tak ada nafsu memang kami duduk dengar kuliah, dengar tazkirah. Sebab nafsu ni lah kami tergolong dalam golongan sesat. Lepak uptown, lepak pasar malam. Contoh. Lalu dia kata, ya Allah, Rabbana akhrijna minha. Dia kata macam ni lah, ya Allah, keluarkan kami daripada neraka. Dia nak direct nego dengan Allah SWT. Dia ingat Allah SWT ni pak saudara dia. Dia kata macam ni lah, Allah, keluarkan kami daripada neraka ni, kami balik ke dunia. Kalau kami balik ke dunia, kami berzina, kami makan haram, kami makan rasuah, kami minum arak, berjudi, tak semayang, tak puasa, mana fa'in udna fa'inna zalimun. Dan saya memang confirm kami ni orang yang zalim, masukkan balik kami dalam neraka. Tuan, dia nak tipu Allah SWT. Masuk waktu dah ke? Tu cara berebut macam dia masuk waktu tu. Baik. Tuan-tuan, dia nak tipu Allah SWT. Dia ingat atas dunia dulu. Atas dunia tak apa, boleh tipu. Kan? Atas dunia. Dia atas dunia ni bercakap 10, 11, tak boleh percaya tuan. Dia punya tahap bohong ni, dia bersen pun menipu. Allah. Contohlah. Jadi dia minta. Lalu kata Allah setelah qal issahu fiha. Dah, pergi berambus. Pergi rasakan azab. Duduk dalam neraka. Wala tukallimun, jangan berani kamu berkata lagi dengan aku. Jangan berani kamu bercakap dengan aku lagi. Tuan-tuan, Allah SWT hina buat-buat ni. Dan di sinilah tuan-tuan, makna berakhirlah, putus asalah ahli neraka daripada nak minta keluar daripada neraka. Tuan-tuan, dan kekallah mereka dalam neraka buat selama-lamanya. Auzubillah min zalik. Tuan-tuan, sebab itulah kita ni tuan-tuan sementara diberi peluang, diberi ruang ni, tuan-tuan, carilah peluang, carilah keampunan, guna ruang yang ada. Kita ni Allah Subhanahu Wa Taala jemput kita masuk dalam Ramadan. Berapa ramai orang minta nak masuk Ramadan tapi tak bertemu Ramadan. Kita ni Allah Taala izinkan, makna kita bertemu Ramadan, kita jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita masa tak ada tuan-tuan, masa tak ada. Kalau ikutkan masa hari ni tuan-tuan, kata Nabi SAW dalam satu hadis sahih Imam Bukhari, kata Nabi SAW, tidak akan berlaku kiamat bila mana masa berlalu cukup pantas. Setahun ibarat sebulan, sebulan ibarat seminggu, seminggu ibarat sehari, sehari ibarat sejam, sejam ibarat
kamu bakar mancis. Bakar mancis tu saya ringkaskan, saya bagi mudah faham. Bakar mancis api, berapa lama tahan? Itulah dia sejam. Berlaku tak sekarang? Berlaku tuan-tuan, berlaku. Bincang-bincang mesyuarat AJK nak sambut Ramadan, kita tengok dah masuk Ramadan. Ia Ramadan hari ni dah hari ke-11. Malam ni dah malam 12 tuan-tuan. Nah, minggu depan dah tinggal 2 sab. Tidak tinggal 1 sab. Yang datang semula tu kan muka macam pejuang Hamas kan. Bohong kan. Pani tak ada lah. Nah, tahu-tahu dah 15 dah baca kunut. Tahu-tahu tinggal 10 malam terakhir. Tuan-tuan, tengok-tengok dah kelang kabut nak teka pula baju orang tua tu kalau apa. Kan? Tuan-tuan tak cari tengok lepas Ramadan ni tahu-tahu habis bulan 6. Bulan 6 dah separuh tahun. Tahu-tahu habis dah tahun baru. Allahu Akbar. Masa berlaku terlalu cepat tuan-tuan. Jadi kita tak ada masa, tak ada ruang. Sementara ada dalam bulan Ramadan ni, bulan keampunan, bulan maghfirah ni, carilah ruang yang ada untuk tambah amalan. Jangan tinggal malam qadar. Kata ulama, malam qadar ni siapa yang sembahyang tarawih, dia dapat malam qadar kerana sembahyang tarawih juga dikira sembahyang malam. Tapi tuan-tuan, kena tambah lagi amalan, tambah lagi pahala. Nak dapat banyak tuan-tuan, dan kita makan ni berbuka ni kan, ambil nasi je boleh dengan air suam. Kejap lagi masuk ambil ayam, ambil macam-macam, ambil tu penuh pinggan kan. Macam tak ada hari besok cara makan tu. Air macam-macam jenis, lagi mana ada air hidang, selagi tu dia sebat. Kenapa bab darah kita cari tambah? Kenapa bab akhirat kita tak tambah? Kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Au kama qala, hadis hasan sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Barang siapa yang berdiri bersama-sama dengan imam hatta yansarif, sehingga selesai witir, doa dan sebagainya, kutiba lahu qiyamul lail, akan ditulis ke atasnya pahala sembahyang sepanjang malam. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan kalau malam tu malam qadar, tuan-tuan dapat pahala sembahyang sepanjang malam selama 84 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik tuan-tuan, tapi ambil 1000 bulan tu pun padan dah 84 tahun. Tuan-tuan, jadi guna ruang yang ada. Ini tak 8 berambus, tak tahu nak gimana. Yang pelik tu dia belah tu macam ada meeting 10 juta punya projek. Tapi bila moreh, nampaklah muka celaka ni ada pula. Contohlah bukan orang sini, orang tempat lain. Jadi jangan tinggal. Tarawih pun bukan panjang, sini buat apa 8. 20 pun imam baca pendek-pendek. 1-2 ayat saya baca dah, saya tazkirah Ramadan sampai ke malam ni. Tuan-tuan, imam paling lama pun 1 minit, 2 minit. Dah lama pun. Saya semayang di Masjid Ar-Rahman di Kairah. 2 rakaat 20 minit tuan-tuan. 2 rakaat 20 minit. Ni surau ni kalau buat 2 rakaat 20 minit, saya ingat malam besok tinggal Pak Imam dengan Tok Bilal. Pengurusi pun cari surau lain. Allahu Akbar. Nampak tuan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu jangan sia-siakan ruang yang ada. Guna ruang yang ada. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, kerana kita belum tentu berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan dengan berkat Ramadan kali ini menjadi asbab untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan ampun sekiranya saya terkasar bahasa. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.